Saya nak menyebut sedikit mengenai nelayan-nelayan darat yang ada di kawasan saya, iaitu nelayan-nelayan darat yang berada di Tasik Gubeh. Kita ada mungkin nelayan laut, nelayan sungai, tapi nelayan-nelayan darat ni yang mereka mencari hasil rezeki menangkap ikan di Tasik Gubeh, Tuan Speaker. Pendapatan mereka bergantung pada cuaca. Ikan yang ada dalam Tasik Gubeh adalah ikan baung, talapia, lampam sungai, lampam Jawa, sebarau, tomam, kelah, tengkas. Ini ikan mahal ni. Semua pakai pukat dan guna rawai. Lebih kurang berapa ramai 30-50 orang tak ada allowance dan tak boleh motong baru masuk. Jadi mereka juga memerlukan bot, pukat dan jala dan alatan rawai. Dan enjin-enjin semua ini memerlukan kos yang tinggi. Jadi fiber boat panjang juga, yang 18 kaki tu, yang kita panggil 18 kaki tu ataupun ekor bewak tu harganya 5,000 dan enjin sangkut pula 6,815 kuda. Dan kita memohon insya-Allah pihak kerajaan negeri dapat melihat inisiatif ini selain mereka mendapat peruntukan daripada kerajaan pusat sebanyak RM250 sebulan, mungkin ada peruntukan yang boleh disediakan oleh pihak kerajaan negeri, kemudahan mereka membeli bot, kemudahan mereka membeli pukat dan jala. Ini adalah untuk nelayan darat di Tasik Gubeh, di Don Belantik.